benda tu tak pernah berkesan daripada dulu sampai sekarang. Jadi akhirnya JCOM ini menjadi tempat untuk mengumpul kaki-kaki pembodek. Itu yang timbul pula CHEPLOS, tak CHEPLOS semua kan. Yalah, kalau dia ni orang yang berkelayakan tinggi, berkemahiran, dia tak adalah jadi CHEPLOS. Dan simptomnya ialah dia penubuhan jasa kemudian disambung dengan JCOM ni, dia sebenarnya hanya merawat simptom, bukan root cause. Root cause-nya ialah kerana ada rasa tidak puas hati rakyat yang sebenarnya substantif. Dan itu selalunya berkaitan dengan dasar kerajaan ataupun gaya kepimpinan Perdana Menteri atau menteri-menteri, dan perkara itu sepatutnya diambil tanggungjawab oleh Perdana Menteri, menteri-menteri dan kabinet-kabinet. Zaman Najib dulu, kemudian disambung sekarang dengan JCOM lah. Sebab menteri, Perdana Menteri ni sangat di atas lah. Dia sangat bangsawan pembesar kan. Jadi maka ditubuhkan satu jabatan untuk menjawab bagi pihak menteri ataupun Perdana Menteri. Benda tu tak pernah berkesan daripada dulu sampai sekarang. Jadi akhirnya JCOM ini menjadi tempat untuk mengumpul kaki-kaki pembodek. Itu yang timbul pula CHEPLOS, tak CHEPLOS semua kan. Yalah, kalau dia ni orang yang berkelayakan tinggi, berkemahiran, dia tak adalah jadi CHEPLOS. Kan? Itu je lah yang dia tahu. Dan mereka diberi tanggungjawab yang cukup besar untuk menerangkan keadaan bagi pihak Perdana Menteri dan bagi pihak kerajaan. Memang tak jalan lah. Jadi tukarlah macam mana pun. Sebab itu kerajaan Madani dah mencuba dua profil ketua pengarah JCOM yang di opposite extreme of each other spektrumnya kan. Sebelum ini kita ada Tok Abah yang Tok Abah lah yang gempak. Kita tak dengar apa-apa daripada dia lah kan. Kita kena cuba meneka apa dalam minda dia. Minda Tok Abah kan. pun tak jadi apa-apa, tak hadir di mana-mana, tak nampak, tak visible. Sekarang kita tukar kepada the opposite extreme yang sangat visible, yang kalau boleh kerja Perdana Menteri pun dia nak buat. Kan, kalau boleh kan. Setiap hari satu hari nanti ada konten daripada pejabat Perdana Menteri contohnya kan. Semua dia nak buat. Dan agak jelas lah sebenarnya itu tidak berkesan. Jadi my view is sebenarnya kalau nak selesai masalah tu, you have to